Aku duduk yang nylon. Salah. Hi guys, Assalamualaikum. Hari ni kita orang nak celebrate birthday Amira. And then, sekarang kita orang punya mission adalah untuk pergi isi helium dekat balon-balon yang kita orang beli kat Shopee. Tadi kita orang baru balik pada GM. Dekat GM tu, kedai tu dia tak nak apa namanya? Dia tak nak balon luar. So kita orang cari kedai kawasan Kelang. And then kita orang call sebelum kita pergi. Bijak. Sepatutnya tadi kita call dulu sebelum kita sampai sini. Tapi kita orang call and then orang kedai tu diterima. So sekarang kita on the way ke kedai tersebut dekat Taman Botanik. Taman Botanik. Okay, kita kat mana? My party wonderland. Kita orang dah sampai kat kedai yang kita orang nak pergi isi balon-balon ni. My party wonderland. Let's go. Let's go. Let's go. Ya Rahman jatuh. Okay. Let's go Jana. Ada bubu korang. Kita ni. Ada bubu kecil. Tengah tunggu nak helium kita. Ini okey? Okey? Ini okey? Okey. Sabar, sebab tu kita nak update dulu. So kita nak siap pergi. Nak masuk dalam bonet, the zero punya balon meletup di tangan Jana. Lepas bila nak masuk kereta, tiba-tiba dia ni aku dengar bunyi angin. Plus so dia start dia leaking. So sekarang kita orang figure out, kita orang nak beli lilin bentuk lilin 2 kosong. So kita kena masuk balik kedai tu. Kalau kita orang dua-dua penat. So kita orang nak osong, siapa yang kena masuk kedai. Osong. Okay. Yeah. Okay, ambil cash aku. Okay, so ni kita orang punya ada mat, food, hadiah. Kita tengok Yasmin ni. Balon kita orang dah bergabung dengan each other. Okay, dia orang dah hasil. Oh yo. Woo. Okay, masuk. Tepi lagi. Kepala kau Yasmin. Yasmin. Okay. So kita dah ambil Amira korang. Okay, so macam Amira. Allah. Dia nak cacau tu. Kita nak buat vlog. Cacau pula. Ada Wani. Aku perasan bodoh. Kita ada Amira sekarang. Amira. Ya. Hi guys. Masa kan tadi aku cakap Jana jangan kata you shoot. Tapi macam Macam bodoh dia ni. Baru dia nak beri aku marah. Ya. beri yang itu Lepas tu tiga pas satu. Waktu dengar aku cara nanti kan dia nak acah-acah zoom muka kita. macam buat reaction. Bodoh ni. Reaksi kawan-kawanku. Tunjuklah kita lelaki je. Cepatlah. Bagi tunjuk kita ni. Aku jangan ambil mirror selfie banyak kali. Aku ada 2 subscriber kat YouTube. Cepat. Aku ada 5. Ya, cepat tunjuk. Aku ada 10. Tunjuk kepada 2 ke subscriber aku. Mana phone-nya? Hai semua, hari ni saya dapat. Hari ni saya tipu. Hari ni saya Saya ada pembaru cakap. tengok abang ni nak apa lagi iPad. iPhone 11 Pro. Banyak. Ini iPhone lama saya, iPhone baru saya. So setelah pakai 3 tahun, akhirnya saya tukar phone. Okay, itu saja. Sekarang kita orang kat photo booth dekat SS15. Dah. Aku tak tengok gitu lah. Korang, sekarang ni kita ada masalah sebab hujan. Bukan masalah lah, it's hikmah tapi rahmat. Bukan hikmah, rahmat tapi hujan. So kita akan tukar ke plan B. Kita akan pergi tempat lain, tapi still kat Putrajaya juga. Okay, stay tuned. Like a shining light.
kalau hujan-hujan, Kenapa guna phone kau? aku ikut api adik kat tangan. Actually kita tangan nak buat kat sini kan. Tapi sekarang ni hujan. Ya Allah, patut kita orang tak tahu. Kita orang nak macam mana sekarang? Plan B dia tak ada sebenarnya. Kau tak berfikir pun. Tak ada plan B. Kita tak ada plan B korang. Macam mana kita makan dah nanti. Lepas tu kita ambil gambar kat bawah. Macam Mira. Kita letak balon-balon tu dekat belakang je. Ada ambil gambar boleh je. Nantilah ambil gambar kemudian. Okay dah, makan dulu. Ambil dulu tu. Okay, jom. Mana? Mana ada apa-apa dah. Oh ya tu. Okay, so sekarang kita orang tengah tunggu kelas ni. Wani dengan Jana untuk ambil makanan dan kita orang punya barang-barang mat apa semua. So kita bersama dengan birthday girl kita. Hujan korang. Hujan. Kenapa hujan tu rahmat Allah. Allah nak Maybe ada hikmah kita tadi hikmah. Jadi kita bersangka baik je lah. Allah, mungkin Allah nak merahmati kita punya majlis pada hari ini. Tapi view sangat cantik guys. Kita tengok So this is our view. Tasik Putrajaya. And this dia cantik lah ni. Jambatan Putrajaya. Kita punya ni. Kita punya tempat yang kita pilih. Lobang. Kita duduk kat tengah-tengah ni supaya kita dapat rasa air hujan. Dia orang dah datang bawa kita punya mat dan surprise food. Okay, nah. Kita pakai apa namanya? Macam taro punya. Wah, Masakan cepat. orang kata wani. Wah ni ke? Lupa. Damn. Kita piknik bersih-bersih bajet sebab hujan. So there is no decoration dan props. But it's okay. Betul tak? It's okay. It's okay. Kenapa? Tak boleh berfikiran ni. Kenapa kau buka aku? Terima kasih. Macam mana slot ni? Okay. Apa di sini? Dah. Tak apalah. Amir dah cakap makan satu je. Tak. Ni puding puding. Dah simbol. Puding Western je Mana puding dari habis piknik, TV dah habis. Tengok kita orang ni after piknik. Kita orang memang kuli pun. Memang masak kita orang ni huli. Tak apa. It's okay. It's okay. Kau kuli. It's okay. Jadi ikut air tapi. Okay. Okay. So kita dah nak balik. Kita dah settle makan. Tapi kita tak bagi hadiah lagi pun. Lepas tu belon-belon pun kita orang tak. Belon-belon pun kita tak keluarkan. Okay, jom. Kita hai sekarang kita kat mana? Hai guys, sekarang kita dekat Kita orang kereta. Kita orang dah siap ni. ambil gambar ke tak ni? So sekarang kita orang Pukul 7 kalau tak ada dia lagi gerak. okay, kita orang sekarang dalam kereta. Yang ada warna. Rekat lah. Okay. Kenapa nak rekat? Sini. Tadi kan kau kan dapat apa tu dari diri kau sendiri kan iPhone kan. So dari kita orang. Di kita orang. Sorry. Ni dari kita rasa. Dari kita rasa semua. Cepatlah depan sikit. Tadi ni tak ada. Dia tu tak ada. Kau tak. Lalu lah. Cepat. Untuk Allah ni, tahu untuk Allah. Allah, bal-bana ke tak apa. Kita buat selamat hari guru untuk kau. Ini daripada aku. Daripada aku seorang. Itu Ada aku daripada belum kita orang. sampai, okay? Tunggu Itu aja. daripada kita orang. I don't know either. Bodoh ni. Macam baju. Okay, buka lah jangan teka-teka. Siapa ni macam baju? Buka. Diam lah. Teka pula. Kadang-kadang nak gaduh, dia tak faham aku. Apa kau ni buat format tak nak tengok. Kenapa? Kau tak nak galak apa Sekejap. Ni buat format Dia tak nak tengok. Dia tak nak tengok. Surprise box. Blind box. Ini dia blind bodoh. Tada! Tudung ke? Tudung. Tudung ambil. Weh, aku nak warna macam ni. Anjay. Yeay! Lagi bodoh. Ya, tu daripada kita orang juga. Oh, banyak ke? Bukan daripada kita orang dulu. Siapa punya bodoh? Aku. Mana bodoh? Ini daripada aku. Daripada aku seorang. Aku tahu ni apa.
Apa? Salah apa yang kau teka tu? Macam cek tak aku. Wait, kau tengah apa? Salah. Rambut gila bodoh. Aku tahu ni apa? Salah. 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 Kau jodoh yang nylon. Salah. Weh, aku sempat terkejut. Wih, kecil kat belakang dia. Aku terkejut. Nampak kau video tu musik suara aku lagi kuat daripada kau. Wait. Sedapat Haji. Okay, which one? Teka. Siapa betul dia dapat? Okay, aku tak kisah dapat mana-mana. Tapi jangan dapat lembu. Aku nak aku dapat Sagittarius. Kau tak nak lembu? Aku tak ni dengan ni. Aku nak. Oh, ni no. Mari tukar guys. Okay, jom. Aku tak nak dua ni lah, tolong lah. Kalau dah aku tak nak Capricorn, aku tak nak benci kita dah. Okay. Bismillah. Lagi. Sabar. Sama, okay. Aku nak keluarkan. Kita Ya, aku nak keluarkan untuk dia supaya dia nampak. Okay. So, 2, 3. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kau tak nak lembu? aku tak ni. Kalau dah aku tak nak Capricorn, aku tak nak benci kita dah. Kalau korang yang ambil, aku tak lah bodoh. Tapi comel dah, okey lah. Comel lah. Comel ke tak? Comel. Suka ke tak? Suka. Happy ke tak? Happy. Bersyukur ke tak bersyukur? Syukur. Janji dia hati aku guys. Cukup Alhamdulillah. Okay lah, ini tak ramai orang ada. Ini aku je ada. Ya ke? Limited edition. Comel lah. Comel. Je tengok merah, biru, hitam. Lagi colorblind. Dia nak bagi beli dia tak salah. Guys, dia memang aku tak nak aku dapat tapi okey lah. Tak payahlah buruk sangat. Okey, Okay, cantik je. Comel. Tengok sikit. Tengok. Close up. Comel je. Ya Allah, dia tunggu sweet. Okay. Ni kita buka ada email pula. Kau tengok duit. Lagi tu Allah bodoh. Tak dapat. Baca. Kuat. Baca kuat. Aku sangat I give you this towel so every time you mandi you ingat I. Lol, jangan lupa mandi. Betul. Tipu je begitu mana? Dia suka hati aku lah. Bila dia tengah shower dia keluar. Oh, Iman. Nanti bila kau mandi. Aku dekat tuan lama sekarang. Ya ke? Kau perlu ketua Aku dekat Tuan college lama aku macam best. Yeay. Je bodoh. So, sekarang kita tengah bermain apa? Foto session. Photograph session. Tengah bergambar. Hai kawan-kawan. So today. Bapak wangi abang tu. Okay. Wani tengah cakap gambar birthday kita. Nampak tak? Lepas tu Zana tengah tengok gambar birthday yang dah lama. Korang, I have no one to talk to sebab everyone tengah busy bergambar. Tengok tu, and then tengok tu. So, I am alone and I am so lonely. Macam cheap Kau terima aku ini, kau terima aku. Macam sangat dah. Pagi weh kita. Pagi? Masih kita pergi Chloe dengan Ada abang aku. bagi. Kamera apa? Orang ikut dia pun. Hai guys. Penampakan orang berak. Hai guys, penampakan. Wow, cantiknya birthday girl. Wow. Muruk. Aduh. Okey, jom kita ambil gambar berlima. Okay. Ya. Kesian wani aduh. Ya, sorry. Gigi. Tak payah kecoh lah. Now nak bagi gambar kat boyfriend guys. And make sure that HD. Lain. Sekarang kita dekat Putrajaya. So masih lagi bergambar. Sekarang pukul berapa? What time is it now? It's like 7. 2, 3. Masih lagi dekat depan ni. Yeah, I think it require a pretty face, a photogenic face untuk dapatkan gambar yang cantik. Gambar di laptop baju di laptop. Ejen betul? Dia secret agent.
Lepas tu kerja dia ni macam tak boleh ada personal relationship. Oh shit, okay. Then The only way kau boleh ada personal relationship dengan dia adalah kalau kau kerja sama Team FBI juga dengan dia. Okay, Kau so nak kerja tak? tak. Tak, aku ni tak boleh macam tu. I wouldn't risk, I mean unless Amira belanja kita orang sekarang. Iman cakap betul-betul Iman dengan bercenagi. Ni adalah dia dah. Muka Bitri. Kesedapannya ini. Kesedapan. Masuk-masuk mayam berdua yang belah. Hai korang, hari ni kita nak buat poison candy. Ada 2. Masa tu bom. Tu. Dah okey. Sebab dia mana. Rasa minum. Okay. Aduh, tak boleh buat tu. Beli apa dia ni? Dia poison candy apa? Kita orang currently tengah penat buat TikTok. Jom buat podcast English. Tak nak. Cu. We going up. Ada orang. Ni kat kita je. Ui, maaf dah. Oi, aku. Oi. Ni lega mak oi. Eh, jangan kau tahu. Aku tulis you. Ni pasal wanita kita yang lama. Kan? Kita tengah menunjuk. Nanti kita sensor nama semua. Post. Boleh dia bagi aku. Dia macam Ini kenapa ni? apa? Kau ni Macam COVID-19. dia bodoh. Kau magic dia. Aku rasa betul. Ya tak kenal. Tak baik. Tak baik dong. Dia yang tak jom dia aku 9 bodoh aku. Tapi nak 10. Ambil kereta jap. Okey. Kau bagi dah. Bye-bye semua. Ini end of our vlog lah. Dia cakap kalau aku belal. Bye-bye ambil Yasmin. Yasmin dah balik korang. InsyaAllah. Bye. Bye. Bye Wani. Bye. Oh salam. Bye Amina. Cuba kalau saya dia aku Roger. Sekarang kita dah hantar both Yasmin dengan Wani. Setinggal Jana dengan tinggal I and siapa? Amira. So I will end my I will end the vlog here. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Tak nak. Mana dia punya kamera ya? Aku confused lah. Oh ni lah. Okay, bye.